Gaji RM5,000 pun dia orang tak boleh nak buat saving. Hey guys, so hari ni topik kita ataupun sharing kita, aku nak share pasal ni lah. Aku ada jumpa lah, lama lah, cerita-cerita lama lah. Kita keluarkan balik cerita-cerita sharing lama tu lah. Aku jumpa seorang akak ni, dia berniaga. Dia borak-borak, aku dah silap mak aku tu pun. Tak ingat aku, kuasa lah. Aku ingat perbualan tu lah. Aku tanya dia, akak berniaga okey tak? Dia jawab okey lah. So aku tanya dia macam, ada tak buat saving bulan-bulan apa semua? Dia kata ada. Aku tanya lah berapa, kalau tak keberatan dia kata 200. Dia dah adik sikit. Lepas tu dia cakap sikit je dek 200. Aku pun cakap lah, kak 200 tu banyak sebenarnya. Akak jangan terperanjat. Kadang-kadang orang zaman sekarang gaji RM5,000 pun dia orang tak boleh nak buat saving. Cuba bayangkan, kalau RM200 sebulan, setahun dah 2,400. Kalau 10 tahun dah 24,000. Kalau akak save, sebab ini aku buat kira secara random lah. Kalau akak letak kat unit trust ke, akak letak kat ASB ke, lebih kurang lepas 10 tahun duit tu boleh kurang dalam 30-35,000 plus minus lah. Boleh lebih, boleh kurang, lebih kurang lah, tengok. Tapi kalau nak lebih, definitely ASB lah. Kalau nak okey lagi, mungkin boleh try buat ASB loan. So benda-benda macam tu lah aku borak dengan dia, dan aku pun share tips lah dengan dia. So benda ni, tips ni pun aku dapat daripada sharing seorang usahawan yang sangat terkenal lah, Dato' Alif Shukri. So dia cakap, bila kau berniaga ni, keuntungan tu kau kena pecah 3 account. Tu account untuk bisnes. Mungkin kau nak upgrade bisnes kau, nak tambah barang, nak sewa lah apa benda semua. Nombor 2, account kedua. Kalau ada bising-bising belakang tu, abaikan je budak-budak ni sibuk lah bercakap ni sebab tengah bawa dia orang main skuter. So, account kedua adalah account belanja harian. Kau punya makan-makan lah, makan belanja harian, komitmen segala tok nenek semua. Account ketiga adalah account yang jangan usik. Jadi apa pun jangan usik. So tu tips yang aku dapat daripada Dato' Alif Shukri tu sendirilah, dia share. So teruskan je lah kak. 200 tu bukan sikit, banyak. 200 tu banyak, seriously. Dia at least mula. Jangan tak mula. Jangan kita rasa nak kena ada 100,000 dulu baru kita nak buat saving. Yang kita ada gaji 15,000, 10,000 buat saving, tak. Gaji kita sikit pun tak apa. Lagi untung sebenarnya peniaga ni, dia hari-hari. Kadang-kadang orang ni bila dia tak kira, dia main ambil belanja apa semua. So benda tu lah kena ambil kira kan. Bila kita betul-betul tengok financial kita, insyaAllah mesti cukup. Masa berniaga pun cukup, bila tak berniaga pun dia cukup. Lepas tu jangan biar saja duit tu, biarkan dia membiar. So fikirkan. Ciao.